Kan? Bila kalian selesai satu masalah, mereka bukan nak ucap terima kasih. Kan? Mereka tak peduli pun. Tak percaya tengoklah, sikit lagi so ada beras jadi bubuk. Kan? Itu lagi kat pasar raya Maidin. Token Maidin kata, terpaksa pulang balik beras tu. Dah jadi bubuk dah. Beras tempatan, tak ada orang beli. Kita dengki. Kan? Sebenarnya tak makan pun benda tu. Tak makan pun. Kan? Tapi dengki. Sama lah kes ni. Kan? Bila Azam Baki isytiharkan operasi tersebut, sembang kata-kata juta, tunjuk lah. Sembang boleh lah. Bila tunjuk, penuh meja. Bukan sekat duit. Bukan sekat ringgit Malaysia. Duit Singapura ada, US ada, dinar, dirham, Baghdad pun ada. Kan? Sterling pun ada, saudara. Duit sterling ni lagi tinggi nilai daripada dolar. Kan? Siapa tahu? Kan? RM1 Malaysia berapa pound sterling? Kan? Kalau dolar RM4 lebih lah sekarang kan. RM1 Malaysia berapa pound sterling? Dengan main dengan sterling nilai dia. Siapa yang kaki bisnes, kaki belau negara tahulah kot. Kan? Lebih kurang RM5 saya dengar cerita. Lebih kurang RM5. RM5 lebih. Kan? RM1 Malaysia dengan setahun sterling. Dia kata RM6. Itulah saya tanya mesti berbeza punya. Kan? Ada kata RM5, ada kata 6, ada kata 6.6, ada kata 58. Belum tanya rukun lagi. Tanya rukun ceramah lagi macam tu. Ada kata 3, ada kata 5, kata 6. Ni masalah dah. Kan? Jadi dia main, dia pusing. Dia kata apa? Kan? Kes seperti ni mungkin kerajaan akan settle. Sebab Anwar takut 14 ni dah tarik sokongan. Kau ingat Anwar ni boleh hugut dengan 14 orang ke? Kau ingat ahli parlimen 14 tu boleh hugut Anwar? Okey Anwar, kami 14 orang. 15 orang lah, bagi tambah satu extra tu lagi. Kami 15 orang ni akan tarik sokongan pada you kecuali you bebaskan Ismail Sabri. Dia ingat Anwar tu boleh hugut macam tu. Kan? Silap orang lah. Kan? Silap orang. Kan? Engkau dulu nak beli dia pun tak dapat. Kan? Kau nak beli dia pun tak dapat dulu. Kau tawarkan dia jadi Perdana Menteri. Lepas tu kau nak beli dia. Nak settle semua kes. Tak dapat kau beli dia. Dia tak jadi Perdana Menteri pun tak apa. Asalkan maruah dia tidak dia beli. Itulah Anwar Ibrahim. Saudara masih ingat tak lagi? Yang dulu dia pernah buat PC, Anwar kata dia dah cukup bilangan. Kan? Untuk nak angkat Perdana Menteri. Tapi dah tak jadi. Kan? Dan dia secara terbuka dia beritahu sebab apa tak jadi. Sebab syarat-syarat yang dibagikan oleh mereka-mereka yang sign SD itu. Dah sign SD dah. Kan? 1 hari 2 hari nak ngada agung ni nak tunjuk SD. Mereka minta benda-benda yang Anwar tak boleh nak turut. Ada nak minta jadi menteri, ada nak minta lepas kes, ada nak minta macam-macam. Anwar kata kalau macam tu, you tarik balik you pergi SD. Kan? Dia tak jadi Perdana Menteri pun tak apa. Daripada maruah dia dijual. Ini Anwar Ibrahim. Dan hari ini dia dah jadi Perdana Menteri dah. Kan? Bukan nak calon, baru nak calon tak. Dah jadi dah Perdana Menteri sekarang ni saudara. Dah jadi dah Perdana Menteri. Kemudian kau nak ugut dengan 14 orang. Dengan 15 orang. Kau ingat kerajaan sekarang ini kalau tolak 14-15 tu kau ingat lu tumbang. Kalau kau berani, tariklah. Itu ya kita kata. Kan? Tak payah ugut. Nah, tapi benda ni sebenarnya saudara memang tak berlaku pun. Sengaja disebarkan dalam live-live mereka untuk nak menunjukkan kepada orang ramai, nak tunjuk kepada rakyat Malaysia, Ismail Sabri ni akhirnya akan dilepaskan oleh Anwar Ibrahim. Sebab ada 14 ahli parlimen di Barisan Nasional akan tarik sokongan kepada dia. Kalau Anwar tak bebaskan Ismail Sabri. Kau tengok, ini yang dimainkan saudara. Saya nak bagi tahu saudara, kan? Kes Ismail Sabri ni kita serahkan kepada SPM Siasat. Bawa mahkamah. Defend diri ke mahkamah. Tak bersalah, beres. Bersalah, masuk dalam. Itu je. Tak payahlah kau ahli parlimen nak ugut-ugut. Kan? Tak perlu ugut. Tapi kalau kata dengar Bapak Gomo, dia kata, dah kalah dah sekarang. Dah kalah dah sebenarnya Anwar Ibrahim ni. Tak ada sokongan dah. Dah habis dah 15 orang dia tarik diri. Kan? Sebab tu Bapak Gomo ni masalah dia. Dia tak belajar matematik ke? Kan? Takkan dia tak tahu? Kalau lah kata, anggaplah kita percaya cakap dia. Kan? Betul lah kita agak yakin dengan dia. Kita beriman lah dengan cakap dia tu kan. Kita percaya. Kan? 15 orang tarik sokongan. Terima kasih Kerry. 15 orang tarik sokongan. Tolak 15 orang sekarang ni. Jatuh tak kerajaan? Jatuh tak? Jatuh tak kerajaan?
Tak tahu. Tak tahu. Kan? Memang tak tahu. Jadi kau punya cerita kau tu menunjukkan kebodohan kau. Terima kasih Amago Sampai Kayu, Zaki Hasan dekat YT. Terima kasih Zaki. Bagi duit raya kau saya. Banyak soal, RM15 dia bagi saya. Zaki, kan? Tak ada pun. Katanya walaupun ni, beras saja. Kan? Orang kita okey je. Kan? Bersama kita boleh share rezeki, tak masalah. Kan? Walaupun je susah hidup. Tak susah mana pun sebenarnya. Kat Terengganu tu saya sebut tadi. Dah hantar dah beras tempatan. Tak beli pun. Tak ada pun berbaris, berebut nak beli, tak ada. Kalau betul susah, beras tu baru turun lori je dah berebut dah. Orang cari beras. Lapar ni, tak makan ni. Dah 2 tahun tak makan beras ni. Berebut dengan panjat lori tu. So, kalau betul lah. Kan? Ini dah elok, tak ada siapa pun beli. Selama ni memekak tu sebab apa? Nak buat kerajaan je. Kan? Kau apa tak makan? Perangai walaupun ni saudara. Tu sebenarnya. Kes yang seberi ni. Ya? Kalau lepas, dia kata Anwar lepaskan. Dia kata Anwar lepaskan. Sebab Anwar nak tarik sokongan ahli Parlimen UMNO ni, Anwar lepaskan Ismail Sabri. Katalah tak lepas, Ismail Sabri masuk dalam. Dia kata Anwar juga, ini Anwar cara Anwar nak menguburkan UMNO. Saya dari dulu selalu sebut, ya, apa pun tindakan Anwar Ibrahim ni, tetap akan dia dipersalahkan. Tetap akan dia diburukkan. Kalau kata kes Ismail Sabri ni terlepas, orang kata Anwar campur tangan untuk lepaskan kes Ismail Sabri. Sebab Anwar nak pegang ahli-ahli parlimen. Nak jaga UMNO ni. Ismail Sabri itu adalah naib Presiden UMNO. Terima kasih Kerry. Ismail Sabri itu naib Presiden UMNO. Jadi dia kena jaga Ismail Sabri. Kan? Jangan bagi dia masuk penjara. Kalau Ismail Sabri tak masuk penjara lah. Ada yang kata Anwar lindung. Anwar campur tangan. Kalau lah Ismail Sabri masuk pula dalam, apa naratif yang dia bawa pula? Dia kata, tengok, betul tak aku cakap, dia kata. Dia sengaja sumbat je. Najib dia dah masukkan, dia kata, padahal bukan Anwar masukkan pun. Ismail Sabri yang masukkan. Yang tukar masukkan Najib tu, orang ni akan masuk balik. Kan? Jadi kalau lah Najib masuk, Ismail Sabri masuk, dia akan kata apa? Tengok Anwar. Anwar nak membunuh UMNO secara perlahan-lahan, dia kata. Kan? Jadi kita kena tarik sokongan. Kalau kita sayangkan parti UMNO, kita jangan sokong Anwar Ibrahim. Sebab dia nak bunuh UMNO perlahan-lahan. Najib dah masuk. Apa Mae pula dia kata nak masuk. Kan? Ada kan kata macam tu saya. Percayalah cakap saya. Ya, puak-puak geng-geng lebay walau orang puak ni, dia punya politik mudah kita baca dah. Kita mudah baca. Sebab dia tak ada nilai, tak ada kualiti. Pemangkang tak ada kualiti. Kan? Setro-setro mereka pun tak ada kualiti. Kan? Bawa hujah yang tak masuk akal. Sebab apa? Walaupun yang ada pun walaupun tak ada akal. Nak masuk akal macam mana? Kan? Dia buat hujah tak masuk akal. Nak masuk akal macam mana? Nak masuk akal tu kena ada dulu. Masalahnya akal pun tak ada, tak boleh masuk lah. Main nangguk je lah. Betul juga Bomo cakap. Betul juga. Betul lah. Pandainya pandai lah Kan? Boleh baca politik lah. Betul. Patutlah Anwar ni macam lambat-lambat ya Ismail Sabri tu kena dakwa. Dia nak lepas Ismail Sabri tu sebab 14 orang dah ugut dah hantar sokongan. Pandainya saya sengih Sabri. Kan orang kata dia pandai. Kan? Lepas tu Syafiq pun buat cerita, sambung pula cerita tadi. Kan? Dengan sengit mulut dia. 14 orang akan jadi sokongan, 14 orang tak sokongan. Anwar pun takut. Kan? Punya nak bohong, sengit mulut. Yang bodoh percaya tu. Percaya. Kan? Dengan Tuhan dia boleh main, kau orang lagi senang lah. Dengan Allah dia boleh main. Keluar agama selama je dia keluar agama. Kan? Duduk live dalam kereta, Zaukok mengisytiharkan keluar agama Islam. Sapik tu lah. Sapik Halim. Bertanding bersatu kalah pula tu. Cakap macam orang bijak pandai sangat kan. Bertanding dalam bersatu parti yang apa namanya? Parti nyamuk tu. Dalam parti nyamuk tu pun dia kalah pemilihan. Kan? Duduk dalam kereta buat live. Minta maaf ya saudara. Saya mana yang bagi salam tadi dia kata Sami Sokor. Mana yang bagi salam tadi saya tak boleh nak jawab salam sebab saya dah isytihar keluar Islam. Nama saya Hitler. Apa tak nama dia sebut. Saya dah keluar Islam. Itu hak pribadilah ya. Berarti dah keluar Islam. Negara kita ni tak kisah keluar Islam pun.
Kan? Hari ni nak cakap tentang Islam terancam. Melayu terancam. Islam terancam. Kan? Padahal akidah dia tu terancam. Sebelum nak cerita pasal Islam dan negara kita terancam, akidah kau tu, Syafiq. Akidah kau tu dah terancam. Kan? Kau dah siah murtad, lepas tu kau mengaku, dah kantoi, kau kata kau gila. Kan? Masa saya cakap saya gila, akal tak betul. Terima kasih Razalina kat YT. Masa saya cakap tu akal saya tak betul. Tak betul lah. Apa boleh buat kereta elok ya? Siap reverse lagi. Okay. Dia nak kejap saya nak reverse. Reverse kereta, bisa okok. Bercerita pasal ulah pasal ekonomi. Elok je, tak ada orang gila pun. Kan? Tapi dia bagi tahu orang, saya murtad tu gila. Dia ingat main murtad tu boleh main-main ke? Dia ingat Tuhan tak tahu ke kau gila tak gila? Waktu kat Isyah keluar Islam tu, kau ingat Tuhan tak tahu? Kau ingat Tuhan nak kena tengok tu, suat gila kau tu? Kan? Tak usah temerang lah dengan manusia, walabot, walaon boleh dah kau temerang. Dengan Tuhan, kan? Kau niat pun nak keluar pun kau dah jatuh murtad lah. Kan? Sebab Tuhan tahu. Kan? Undang-undang boleh lah kau main, undang-undang boleh lah kau belit. Dalam dunia ni. Kau boleh spin macam-macam. Kau kata tak sihat lah waktu itu, kau makan pil kuda lah. Kau boleh pahisap dadah lah waktu itu kau sebut. Kan? Boleh lah dalam dunia boleh sebut. Tapi Tuhan tahu. Memang main. Bila kau istihar murtad je, hubungan kau dengan isteri automatik tercerai. Kan? Dia ada bini. Yang main ke? Bila kau istihar je hari tu, kau dah keluar Islam, segi hukumnya, kau dah terpisah dengan bini kau. Tapi kalau kau tak tarik balik, tak bertaubat, tak bersyahadah balik, kau duduk dengan bini kau berapa lama ni? Kan? Apa hubungan kau dengan bini kau? Dari segi hukum dah. Sebab waktu kau istihar Islam tu, dah tercerai. Automatik tercerai bini kau. Kau ingat main-main berakidah ni. Dalam politik juga Syafiq. Jadi saya nak bagi tu saudara, kalau dengan Tuhan pun boleh buat macam tu, dengan Tuhan pun boleh kelentong-kelentong macam tu, boleh spin-spin hukum akidah. Setakat politik ni saudara, setakat walaon walabot ni senang je dia nak kelentong. Syafiq ni. Kan? Duduk pula dengan Papa Gomo. Papa Gomo pandai berlakon saudara. Dia buat live tu kadang-kadang, dia baca hadis lah, Al-Quran lah. Kan? Kadang dia buat muka sedih dia. Saya tak tahu lah orang Melayu, habis lah orang Melayu kali ni. Saya bukan apa ni orang Melayu. Kita Melayu ni kena bersatu sebenarnya. Ni Papa Gomo. Saya tak ada. Saya bukan politik mana-mana. Saya tak kisah politik mana. Saya tak kisah. Janji orang Melayu bersatu. Orang Melayu bersatu untuk menyakau. Kan? Betul? Satukan Ismail Sabri dengan Din Cirit. Supaya dua-dua ni dapat simpan. Din Cirit, Janawi bawa. Menantu tak balik. Kan? Pak Mae pula duduk pula jongkong. Yang orang ni kau nak suruh satu kan? Pemimpin macam ni kau nak suruh satu kan? Nak perintah negara kita. Rakyat dapat apa? Dapat sekeping seorang jongkong tu. Dapat? Kan? Rakyat terkapar-kapar cik beras. Rakyat terkapar-kapar cik beras. Pemimpin berjuta simpan kat kondo. Kan? Tak sadar diri ke saudara? Insaf lah. Insaf lah. Kalau tak nak sokong PKR ke, tak nak sokong DAP, tak sokong Amanah, tak sokong UMNO pun tak apa. Tapi jangan sokong puak tu. Jangan sokong puak tu. Sebab kesorangan kamu lah yang dijadi macam tu. Semakin lama semakin berani, semakin lama semakin berani. Orang dulu, duit 1,000-2,000 je kena solat pun. Dah zaman dulu. Terima kasih Mikasa. Terima kasih. Ni kena ni. Ya. Orang dulu 1,000-2,000 pun dah tinggi dah tu. Kalau rasuah dapat 1,000-2,000 tu, tinggi dah tu. Kan? Sekarang ni saudara, tak main 1,000-2,000, juta-juta jongkong. Sekarang ni. Yang dikatakan negara kita susah, hutang banyak, negara susah. Kalau negara luar tahu kes ni, malu kita saudara. Terima kasih Aimi. Malu. Kalau negara luar tahulah. Dia kata negara kita susah. Dia katakan ekonomi apa susah. Tapi boleh berjuta simpan cash dengan jongkong. Susah apa? Kan? Maksudnya negara kita tak susah sebenarnya. Tapi disusahkan oleh politik yang menyakau ni. Tuhan bagi rezeki kat negara kita melimpah ruah saudara. Atas bukit, gunung ganang, bawah laut. Apa tak ada yang rezeki Tuhan bagi? Atas bukit dengan balaknya. Kan? Atas bukit. Dalam tanah dengan timahnya, dengan emasnya. Dengan mendiranya. Kan? Sampai tak habis air, bawah tanah sedut oleh rakyat Kelantan. Kan? Punya banyaknya nikmat Tuhan bagi. Tengah laut pula ada gali tengah laut, ada minyak pula lagi. Di mana tak ada? Kita macam Singapura mana ada? Ada sawit, ada getah Singapura. Ada bukit gunung ganang Singapura, tak ada.
Perdebatan dia industri je. Singapura, dia boleh maju. Dia boleh maju dari kita lagi. Perdebatan tak ada apa. Kita ni macam-macam benda ada. Kan? Tapi kenapa tak boleh maju? Sebab kita dipimpin oleh pemimpin penyakau. Itu je. Jawapan dia. Itu jawapan dia, saudara. Pemimpin yang jual nama bangsa, jual nama kaum, jual nama raja, kononnya mereka lah paling setia dengan raja. Kan? Mereka paling setia dengan agama. Mereka kononnya pertahankan Melayu. Tapi itulah bapak Melayu dia. Mahathir, Din Cirit, Pak Mai. Kan? Kena satu ke tiga orang ni atas nama Melayu. Kan? Mahathir dengan anak dia berbilion, berjuta. Hak pertama 1 bilion lebih, hak ni berapa ratus juta. Kan? Itu bukan Malaysia. Yang diisytihar, yang tak isytihar, yang kat luar negara tak tahu lagi. Harta estimate di luar negara kita tak tahu lagi. Kan? Yang itu pun dah cukup menggambar kekayaan dinasti Mahathir ni. Itu pun dah cukup kita gambarkan. Aku nak campurkan Mahathir dengan Din Cirit. Din Cirit ni saudara baru ni dia bayar sama 1 juta lebih selama je dia keluar duit. Kan? Maknanya duit dia banyak. Kan? Wallahi, saya tak ambil satu sen tak ambil. Semua saya untuk parti. Tengok. Betul kan nak satukan lagi dengan apa mai? Kita dapat apa? Dapat apa? Kita di bawah ni berbalah-balah, pemimpin atas tu semua mengumpul kekayaan, semua mengumpul harta. Kita di bawah ni berpecah belah, berbalah-balah sama kita. Sampai ke nak buat program bantuan pun dengki. Tak boleh buat, halau tempat lain. Tu kat Terengganu tu. Bukan program parti politik pun, fekra je pun, nak bagi sumbangan, nak buka puasa. Apa salahnya buat kat pekarangan masjid? Kan? Bukan dia bendera parti pun, tapi dengki, busuk hati. Politik Terengganu macam tu, saudara. Kan? Ketaksuban, kejumudan politik melampau-lampau, lebih dari batas. Kan? Sebab tu dulu, saya masih ingat lagi, waktu mula-mula mereka jadi kerajaan. Lebih hadi tu. Dapat je kuasa menteri besar, pergi tutup sekolah tadika kemas tu. Oh, tadika kemas ni UMNO punya. Tutup. Padahal tadika kemas tu bukannya UMNO mesyuarat kat situ pun. Ini tempat budak belajar. Anak-anak kita belajar. Tadika. Apa kena mengenai dengan politik? Budak-budak kecil tu mana tahu politik. Tapi sebab kesumat, dendam kesumat. Kali pertama dapat kuasa, rakus. Tutup sekolah tadika. Belajar budak tak kat luar pagar tadika. Hari ni pun dia ulang balik benda yang sama.